Okay guys, so video ni Nisa just nak tunjukkan macam mana cara korang nak upload video dan macam mana nak linkkan produk affiliate ke dalam korang punya Shopee account. Sebab ramai yang tanya Nisa macam mana cara untuk kita nak upload video kat dalam ni. Ni Nisa punya cara. Tapi kalau korang buat cara lain tu terpulang sebab masing-masing ada cara tersendiri. Tapi Nisa nak tunjukkan Nisa punya cara. Pertama sekali korang pergi dekat Me ni. Lepas tu pergi dekat affiliate program. Tekan account. Lepas saya tekan account, korang pergi dekat Shopee video profile. Korang pergi dekat sini. Korang tekan je dekat post video. So korang pilih video yang korang nak upload. Next. So terpulang dekat korang nak edit video ni ke, tambah teks ke, stiker ke apa benda, voice effect, filter, macam-macam lah. Tapi macam Nisa selalunya sebab video ni ada sound. So Nisa untickkan keep original sound. Lepas tu nanti Nisa akan record video voice over lah. So apa yang nak cakap kat korang? Okay, by the way Nisa ada jual 3,000 video Shopee yang macam korang tengok ni video ni untuk korang. So sesiapa yang nak beli dengan harga RM10 saja, ada 3,000 video produk dekat dalam tu. Korang just perlu edit sikit, korang cut ke, buat macam mana lah, tambah teks ke, tambah voice ke apa, untuk korang upload dekat Shopee ni. So Nisa akan buat voice over untuk video ni sekejap. Lepas tu Nisa akan sambung video ni. Biasanya voice over ni Nisa buat random je. Tengoklah kejap lagi macam mana. Okay. So tekan record. Kepada sesiapa yang suka makan buah, terutama sekali buah apple, tapi korang malas nak makan sebab ada biji dekat tengah tu, korang kena dapatkan produk ni sebab sangat mudah. So just macam tu je Nisa buat random je voice ni. So dah settle untuk voice tu, kita tekan sahaja button tick ni. Lepas tu korang tekan next. Ni Nisa punya cara tau untuk buat. So pergi dekat draft dulu. Okay, kenapa Nisa tambahkan dekat draft dulu? Sebab Nisa kena add produk ni dulu. Nisa kena cari produk tu. Lepas tu kita kena like produk tu tau. And satu lagi disebabkan Nisa nak buat caption. Pembiji kat tengah. Okay. Tapi sebab ayat dia pendek sangat. Dia terlalu pendek word dia. So tak boleh nak panjang-panjang. Okay. So dah settle untuk caption. Cover Nisa biar je macam tu. Tekan OK. Yang ni, part ni, korang kena disable kan tau. Jangan allow sesiapa gunakan korang punya video. Lepas tu korang tekan je button add product. Dah add product. Korang tengok dekat yang my likes. Sebab tu ni saya cakap korang kena cari dulu produk tu. Lepas tu korang kena like produk tu. And then kita boleh tekan je button add. Kalau ada voucher, korang boleh tekan lah add voucher. Tapi ni tak ada voucher. Tekan add je, lepas tu done.